Yalah. Jak aku nak ngatik. Macam okey jak hari tok si Anas. Yalah. Balik kerja terus ke stop lah. Ni? Oh. Pulang kerja terus jak. Okey. Okey guys, so kita bersama dengan bro Patek Muhammad Khairuddin. Okey, Khairuddin. So kita dari sini guys, kita pergi seberang sana. Okay, let's go. Ya, okay, Jun. Okay, thank you. Hello guys. Okay guys, selamat bertemu kembali lagi kita di channel Franco Ito. Okay guys, so seperti biasa hari ini kita keluar lagi guys untuk misi mencari strike. Okay guys, so petang ni saya sudah di location dekat Tanjung Batu, Bintulu. Petang ni kita nak cuba casting lah guys. Tadi bila saya datang sini, saya tengok laut dia ada tidak bergelora lah guys. So saya terfikir nak memancing lah. So kita terus turun ke sini tadi. Okay guys, dalam masa yang sama kita nak test kita punya pancing ni guys. Joran Joran Seahawk Ultralight Flexis dengan juga reel backing 1500S. So kita nak try tengok performance dan macam mana lah. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita terus dengan aktiviti kita. Dan kepada yang menonton, jangan lupa guys ya untuk terus support video kita ni dengan tekan button like, tolong share dan drop komen-komen ke bawah ya. Dan kepada yang belum subscribe, support channel kita lagi guys dengan tekan button subscribe. Jom kita lanjut terus menonton. Okay guys, so inilah dia reel backing yang kita purchase hari tu guys, yang kita buat review. So petang ni kita try guys ya. Kita try casting dengan menggunakan reel ni. So line saya dah masukkan line 8LB daripada saya pun lupa dah nama brand line ni. So nanti saya letak dekat screen lah. Okay, so kita combinekan dia dengan reel pula dengan rod apa dah nama ni, Flexis kah? Flexis Light, Ultralight daripada Seahawk guys, daripada Seahawk. So ini adalah rod yang panjang dia 6.8 kaki, Ultralight dan fast action lah. So sedap lah guys pegang dia, dan masa kita casting memang sedap lah. Okay, so detail ni nanti saya akan letak dekat screen nantilah. Alright, jom kita lanjut terus guys. Semoga ada manis nanti. Let's go, jom lanjut terus. Okay guys, jom kita try. Okay, boleh tahan jauh dia guys. Dan gulungan dia pun cantik guys. Oh, strike guys, strike. Mantap guys. Ada on camera kah? Ada. Okay, strike. Oh, asih. Kerapu.
Kerapuk garis biru guys. Kerapuk garis biru. Sekejap, kita ambil grip. Jangan lepas. Jangan lepas sekejap. Nah, kita dapat kerapuk garis biru guys. Sikit lagi tu. Hup, okey. Mantap guys. First strike kita petang ni. Sekejap. Kita cari tempat jap. Okay guys, so first strike kita petang ni guys, ikan kerapuk garis biru guys. Hahaha. Sekejap. Okay, macam ni kita review. Okay guys, so ini first strike kita petang ni, iaitu kerapuk garis biru kan ni kalau tak silap saya. Kita strike menggunakan SP warna pink dengan menggunakan rod Flexis Seahawk Ultralight dan juga reel Bear King. Okay guys, jom kita lanjut terus. Let's go. Alright guys, ada penampakan guys. Itu dia guys, si Abang Long Gorgon. Tadi masa saya sampai sini dekat je dia guys. Agak-agak dalam, mungkin dalam 20 meter macam tu lah. Bila dia nampak saya kan, terus dia lari jauh sikit. Abang Long Gorgon. Okay guys, jom kita sambung mancing. Let's go. Oh, strike. Tidak lekat. Tidak lekat. Oh, strike. Jangan masuk batu. Lepas. Oh, ni dah ni. Si nampak aku kerapuk gig. Okay guys, ada on camera kan? Ada. Alright guys, kita strike lagi. Kerapuk guys. Ini kerapuk apa? Entahlah. Apa? Yang penting ada strike. Okay. Okay guys, jom kita tengok dia. Sekejap. Okay, ikan kerapuk kedua guys. Jom kita tengok. Okay guys, jom kita continue lagi. Let's go.
Oh, strike. Strike lagi guys. Oi, lepas. Wah, lepas. Lepas guys. Tak lekat kah? Oh. Okay, apa? Sambung lagi guys. Let's go. Oh, strike. Strike lagi guys. Okey, mantap. Mana dah? Okey. Aduh, kecil ni kau. Ni macam kecil lah guys. Kecil kan? Ni release je lah. Okey guys, ni kecil sangat guys. Kita release je lah.